Ni checkpoint pertama kan. Ya. Okey guys, kita dah sampai kawasan rehat Titi Wangsa. Hai guys, semua dah ready untuk ke last stick. Macam ni. Okay guys, tengok view dari sini. Allah, lawanya. Okay guys, kembali lagi di MSMP TV. Pagi ni bermulanya ride aku ke satu program. Program untuk geng-geng Trans Up lah. Diorang arrange dan program ni dipanggil 5 Mountain. Diorang akan ride ke 5 Mountain. Antara 5 Mountain tu adalah Genting, Fraser, Titi Wangsa, Jerai dan satu lagi aku tak ingat. Satu lagi apa Cameron, yes, Cameron satu lagi. So harapnya kami semua dapat selesaikan program ni dengan cepat dan tiada apa-apa halangan ataupun musibah berlaku. Harap-harap baik-baik sahaja. So sekarang aku on the way pergi ke RV Point. RV Point kita orang adalah Big Wing Star Park. So RV adalah pukul 8. Kita sampai kalau boleh jangan lambat lah kan. Dah arrange. So kenalah punctual. So tu kita orang akan berkumpul di Big Wing Star Park. So nanti kat sana diorang akan sediakan breakfast. Lepas breakfast ada briefing kot. Lepas briefing and then gerak ke checkpoint pertama, iaitu arena Getih Sempah. Sebab ada juga partisipan yang akan tunggu kat area situ, yang mana yang datang dari luar Klang Valley kan. So dia tunggu kat situ lah. So setakat ni itu je lah info yang aku boleh bagi tahu. Nanti aku akan update dari masa ke semasa. Alright, enjoy lah video perjalanan aku menghabiskan cabaran 5 mountain ni. Okay, cuaca hari ni indah sekali. Indah sekali Betul, tak hujan. Aku rasa sebab mungkin semalam dah hujan. So harap-harap hari ni cuaca memberi kerjasama untuk kami semua menghabiskan hari pertama ni. So far nampak macam okey lah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya ada bang? Dari mana? Dari Sepang kan? Okey. Sekejap lah Puan bang? Asari okey. Subang bang? Subang Jaya? Alright. Sikit je tambah. Ya, hello. Ya. Sekejap. Baiklah. Alright bang, masih. Okay guys, sekarang semua dah ready untuk mulakan perjalanan. Cuma tadi satu ada switch motor tayar dia pancit sikit. So Big Wing tengah handle lah motor tu, tengok ada apa bocor ke tak. Okay, hari ni aku diberi tugas menjadi sweeper Group B. So hopefully aku dapat menjalankan tugas dengan cemerlang lah. Sebab aku ada intercom, Bluetooth headset, so boleh angkat call kan. Apa-apa aku just inform Group A lah, ataupun diorang boleh call aku.
Okay guys, kami akan mulakan perjalanan. Motor tadi dah settle, bearing dah check, mungkin tak ada apa-apa yang serius kot. So aku group B, aku sweeper, orang yang paling terakhir. Hopefully semua jalanan kami smooth lah. Tak ada apa-apa isu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku kalau ride ni dia macam ada nervous sikit lah. Dia macam excited dengan nervous kan. Tak tahu lah orang lain sama juga ke tak ke. Aku seorang je ke yang macam gini kan. Sebab ini consider first ride aku lah ramai-ramai. Biasa aku ride dengan member aku je 2 orang. Ataupun naik motor kecil kan. Naik motor kecil adalah ramai-ramai. Tapi motor kecil dengan motor besar ni beza lah kan. Dari segi tengoklah sekarang ni kalau jam je susah nak cilok. Kalau motor kecil tu bantai je kan. Lepas je nak cilok kan. Motor-motor besar ni dia motor-motor besar ni dia kau kena disiplin lah. Lagipun semua dah veteran-veteran kan. So tak ada isu disiplin di atas jalan raya aku rasa. Semua okey je. Hopefully dapat enjoy this trip to first day destination. And then hopefully esok pun sama. Tak ada masalah. Lagi satu cuaca. Cuaca ni harap berkekalan sehingga kami sampai ke checkpoint yang terakhir untuk hari ni. Alright. Harap korang enjoy tengok video ni nanti. Perjalanan kami untuk conquer 5 mountains. Right. Jeli aku memang baru kenal semua. Geng-geng ni semua kenal dalam grup lah. Tapi itulah semua ngam. Semua tak ada semua sombong je. Semua brother-brother. Guys, ada roadblock. Akhirnya ada jumpa roadblock juga lepas ada before. Tapi itulah biasa dia orang polis ni dia malas kot nak tahan. Bukan malas lah, maksud aku dia tak tahan kot motor besar ni. Tengok nasib okay, alhamdulillah juga tak. So tak payahlah berhenti kan. So perjalanan tu tak tersangkut-sangkut. Aku rasa aku memang maybe tak banyak cakap aku akan update macam tu je lah. Sebab kalau ride ni aku lebih suka fokus kepada atas jalan kan. So yelah, kita kena tengok kiri, kanan, atas, bawah semua. Naik motor ni kan, atas jalan ni bukan kita seorang je, betul tak? So itulah. Mungkin kalau aku senyap tu aku tengah fokus tu. Apa-apa aku akan update lah dalam masa ke semasa. Oh lupa, hari ni kan hari Sabtu. So aku rasa mesti ada orang ambil gambar tu. Apa nama brother tu lah. Yang seorang tu aku tahulah, Irwan Ahmad. Yang atas sikit tu, yang dekat spot lori parking tu ada jual lemang tu, tak tahu apa nama dia. Art apa dah, art feeds ke apa benda. So hopefully dapatlah dia capture gambar kita orang. So boleh lah buat kenangan kan.
guys, maybe kita tengah tunggu orang lagi dekat Genting Sempang. Ya, toki. Aku tak tahu kenapa lepas update dia macam lambat sikit nak connect Bluetooth mic. So aku cakap sekali lagi lah, kita orang dah sampai di Genting Sempang. Tengah menunggu lagi sahabat-sahabat yang lain. Dia orang mungkin dah on the way. Tak tahu pukul berapa sampai. Tunggu orang Tunggu seorang daripada Dumon. Jom. kat mana? Dia datang sini lah. Dah on the way lah, dah dekat lah. Okay. Alright. Oh, ada kabus guys dan ada motor yang laju. Aku memang tak berani lah nak laju-laju macam itu. Maklumlah kita ada yang menanti di rumah kan. Lepas tu tak confident lah tu kan. Harap-harap brother tu confident lah bawa motor dia laju. Supaya dia selamat naik ke atas dan turun ke bawah. Oh, ada 2-3 biji juga ni motor-motor yang laju. Okay guys, update. Kita orang rasanya RV point dekat Genting ni adalah dekat Caltex ke Petron yang budak-budak Honda masak Maggi tu. So kita orang akan RV kat situ. So tu checkpoint yang pertama lah. Tu checkpoint yang pertama. So harap-harap yang 2 biji lagi tu akan sampai juga kat situ. So kita boleh gerak sekali. Naik Genting pakai motor gear ni, ada kelas ni, contohlah naik gear, drop gear, naik gear, drop gear. Kalau dulu biasa aku naik pakai skuter kan, ulas je lah. Cumanya naik motor gear ni sedapnya pick up lah kan, top tinggi. So tak adalah rasa susah nak naik tempat tinggi kan. Macam skuter tu lah, memang macam tu je lah. Kalau yang cc besar tu mungkin lah power kan. Macam aku dulu naik cc bawah 200. So memang bercinta lah nak naik atas ni. Tapi tak apa, kau dah set kat kepala otak kan. Sebelum ride tu okay, hari ni ride santai je, relax. So tak ada hal lah. Macam sekarang ni pakai motor gear, sedap lah kan. Lama juga aku datang Genting ni tak naik sampai atas. Biasa sampai kat tengah tu, sampai kat Petron tengah tu kan. Malas nak naik sampai atas. Sebab entah, aku tak tahu tempat lepak kat sini selain yang kedai mamak dekat parking kereta tu kan, parking bertingkat tu. So itulah sebab aku tak nak naik. Sebab macam itu je ke yang ada makan kat sini mamak kan, tempat lepak kan. Tempat lain biasalah makan orang putih, kopi apa semua, Starbucks tu aku rasa ada atas ni. Tapi aku lebih prefer kedai-kedai yang biasa lah. So that's why aku selalu lepak kat belah tengah tu je. Oh, buat angin, buat angin. Sejuk boy, aku pakai jaket mesh. Bila angin tiup memang masuk ke dalam badan. Aku lupa nak set up 360 aku. Apalah nantilah. Lepas checkpoint ni lagi aku set up 360. Kabus dan sejuk. Bagi aku ride ni dia bukannya pada kelajuan lah. Dia lebih kepada perjalanan tu. Experience kau along the way kan. Lepas tu kau pula ride dengan mesin yang dengan mesin yang kau suka, dengan motor yang kau suka. Yang best tu.
kalau boleh ride jangan rushing lah kan. Rushing boring lah. Kalau lag si best. Petron 500 meter. Okay, grup A di hadapan. Alhamdulillah sampai. So payung video sikit. So ni checkpoint pertama kan. Yeah. Alright guys, kita akan bergerak ke RV point yang seterusnya. Tu lah. Alright, let's go. Bismillah. Okay guys, sebiji Africa Twin pun follow kita orang last minute punya plan. Walaupun ini plan asal Transalp, tapi kami rider tak pilih bulu. Tak kisah je kan, janji sama-sama ride. Lagi ramai lagi syok. Tapi yalah, bila ramai ni memang kena pecah grup. So grup B akan jadi 8 orang sekarang. Jadi aku kena make sure 88 ada di hadapanku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuk aku. So 7 biji ni perlu ada di hadapan. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga perjalanan kami dilindungi Allah. Dan semoga dijauhkan dari segala kecelakaan. Amin. Kita baca doa. Kita baca doa pula. Kita baca ayat kursi sikit lah. Bagi aku ride ni kalau turun lagi mencabar, sebab kau kena main gear. Lepas tu kira kau kena kontrol momentum motor tu kan. Takut terlalu meluncur ke hadapan. Kalau boleh jangan rapat-rapat sangat dengan orang depan, sebab nanti dia orang break emergency, kau tak sempat break, dah satu hal pula. Okay, tadi kamera aku jatuh. Kamera ni jatuh. Hati-hati lah. Selama ni bawa tak pernah lah jatuh. Tadi boleh pula aku letak atas atas kursi, atas seat motor ni. Lepas tu dia meluncur ke bawah pula. Aduh, habis. Tapi nasib baik tak kena lens ke apa kan. Dia kena body sikit-sikit, kemek sikit-sikit. Tak apalah. Memang beli nak pakai kan. Kalau nak elok je macam mana kan. Okay guys, aku off dulu video. Nanti kita sambung balik. Okay guys,
Aku rasa sekarang kita akan menghala ke Fraser. So dari Genting akan terus ke Fraser. Aku follow je dia orang ni, mana dia nak berhenti kan. Sebab aku tak hafal route. Leader yang depan nak kena hafal. Untung juga jadi sweeper ni kan, follow je. Duduk belakang ni relax sikit. Cuma kena make sure semua ada kat depan lah, jangan ada yang tertinggalan. Ui, roadblock. Habis kau jam. Roadblock je pasal jam lah. Jangan ada yang buat hal lintas lane sebelah sudah. Kan baik motor. Aku asyik lupa je nak set up 360 aku. Ayah. Harap lepas ni kalau ada berhenti mana-mana aku ingat lah. Nanti tak ada footage pula dari depan kan. Okay, jalan lama ni memang kena hati-hati lah, sebab banyak selekor dan takut kereta dari depan kan. Ni first time aku lalu ikut jalan ni. Aku tak pernah lalu lagi, even naik kereta saya pun. Harap-harap nampak lah semua orang dalam video ni. Oh, dah start panas. Sebaik aku pakai mesh je. So far semua steady. Ada yang naik share lagi buat laju. Lagi pun jalan sini selekor-selekor kan. So semua berhati-hati lah. Oh, geng-geng GS. Aku minat GS 1003 tu. Yang baru tu kan, lawa betul. Itulah 1003 cc dia besar sangat. Tak boleh tak agak-agak aku naik motor tu kan. Mana tahu one day ada rezeki. Tapi itulah, aku setakat ni masih lagi dengan Africa Twin. Masih lagi menginginkan Africa Twin. Harap-harap keinginan aku tercapai lah satu hari nanti kan. Amin. Kan kita nak rasa pakai, dah puas pakai, jual. Macam tu lah. Simpan lama-lama pun tak guna kan. Dah puas, jual. Beli motor lain pula. Apa ni? Macam best lah. Sungai Kedondong. Oh, ada tempat camping ke apa? Ke tempat beriadah kan? Kalau tak join trip ni, aku tak tahu yang dalam ni. Wow, ada air terjun. Ok lah, aku off dulu kamera. Alright guys, area-area kampung ni memang tak boleh bawa laju. So kita layan je lah. Kita tak nak ada apa-apa yang berlaku kan. Kalau bawa laju, lintas-lintas kan, bahaya juga. So kita just follow je. Yang ada kat depan tu, slow sangat kereta tu. Oh, dia nak masuk simpang. Oh tak, tabung drive-thru masjid kan, hari-hari sedekah. Oh, idea yang bijak lah. Kan senang kan, ada drive-thru untuk sedekah. Ui, boleh tahan tak panas? Padahal aku dah pakai mesh ni pun panas juga. Medan selera bandar utama Batang Kali. Aku macam pernah datang ni sini. Tak silap aku, masa video aku yang camping dekat Fraser Hill ni, aku pernah makan kat sini, kat food court ni. Okay, group A di hadapan. Kenapa dia orang ikut jalan lain? Ui, panas. Menangis lah aku. Menangis peluh. Copek lah jalan. Kena kejar balik ni. Kejar geng-geng B. Geng-geng group B. Woi. Ni. Woi. Bang, bahaya bang. Astaghfirullahaladzim. Awak yang main lintas tak tengok jalan. Awak pula suruh orang slow. Kita dah slow lah ni. Ya kot. Tadi ingat Rezo cakap yang tu ni.
Okay guys, sekarang tadi dah berhenti, dah settle dekat Petron Rasa tu. So sekarang kita orang on the way naik ke Fraser Hill. Biasalah, sebagai sweeper saya haruslah duduk di belakang. Tapi tadi kita orang dah lintas Group A. Group A dah di belakang kita orang sebab dia orang ikut jalan lain kot. Tak tahu macam mana boleh jadi macam itu. Tengok dia orang kat belakang tu. Jalan ni agak bahaya sikit lah. Dia macam dekat Bangkok kan. So banyak orang-orang lokal naik motor lintas jalan. So kita kena hati-hati lah area sini. Sakit bontot. Aku memang ada slip disc dan sakit tulang ekor. So sekarang ni slip disc okey je. Okey lah, lengur-lengur sikit tulang ekor tu yang rasa kalau aku salah duduk, salah position. So aku kena buat adjustment lah. Maksudnya duduk dalam setengah jam ke, dan tukar position sikit, adjust sana, adjust sini kan. Biasalah dah tua. Sorry dah baik dah. Accident motor pula. Bila dah accident tu dia sakit balik lah. Makan tahun juga nak baik sebenarnya. Gantung pada kau punya apa, posture, cara kau baring masa kau tidur kan. Kalau pada aku lah, untuk siapa-siapa yang sakit tulang ekor ni, tidur kena mengiring. Kalau terlentang dia akan pressure dekat tulang tu. Kalau mengiring alhamdulillah tak sakit sangat. Okay, Group A sudah menghampiri.
Alright guys, kita orang dua grup telah bersatu. Tapi aku tetap duduk belakang sekali sebagai sweeper. Okay, dah boleh rasa sejuk Fraser tu. Rasanya sekejap lagi kita orang sampai lah dekat Fraser. Sebab kalau tengok atas dah tak nampak lagi lah dia punya apa-apa puncak kat depan tu kan. Hopefully sampai lah. Alhamdulillah jalan pun tak licin, kering. Cuma ada kadang-kadang ada obstacle sikit lah atas jalan. Contohnya macam air daripada bukit lintang jalan. So kena slowly lah. Ada kayu ranting semua tu. Tu je lah. Alhamdulillah tak ada halangan yang besar-besar. So masing-masing pun santai je ride. Relax kan. Gear 2, Gear 3, Gear 2, Gear 3. Nampak tak? Nak laju pun memang tak boleh laju. Tapi baguslah untuk keselamatan kan. Okay, Fraser 13 kilo lagi. Dah tak jauh dah. Dan nasib baik juga tak banyak kereta lah hari ni lalu sini. Tak banyak kereta, tak banyak motor sangat. Ada sekali-sekala kereta turun. Sebab belakang aku pun tak ada kereta, tak ada motor. Boleh journey kita orang besok pun macam gini lah. Tak hujan, jalan tak sesak ke apa ke kan. Tak ada halangan apa-apa hopefully. Sakit buntut guys, sakit buntut. Itulah cabaran nak ride kan. Kalau selesa je. Naiklah skuter. Skuter pun sakit buntut. Dah tukar comfort seat pun sakit buntut juga. Itulah yang kita nak rasa. Mana kan. Dah minat. Sebenarnya warna putih lawa agak Trans F ni. Aku sebenarnya mula-mula pun suka putih. Akan tetapi masa nak beli tu tak ada stok. Kalau nak tunggu lambat, mana boleh sabar. Kita tak boleh sabar. So itu yang terus ambil warna grey. Tapi grey pun cantik. Tengoklah nanti ada duit lebih, boleh kita wrap. Tahu lagi warna apa nak wrap kan. Wrap warna cerah-cerah best juga kan. Warna kaki tu lawa. Ada apa kat depan tu masih slow sangat. Oh ada kereta. Patutlah boleh laju. Apalah, follow je. Kita follow the lead. Baru je cakap tadi tak ada kereta kan. Rupanya kereta-kereta semua tu kat depan kita orang. Ada off-road konon-konon. Off-road konon-konon. Ada pasir sikit je kan. Satu pasal Transalp ni, dia nimble tau. Senang kau nak control. Memang kalau stationary kau rasa dia berat. Tapi bila dah bawa kau layan je. Macam senang lah nak control. So dulu aku fikir motor besar je susah kan. Susah kan. Rupanya susah sebab tak ada lagi. Bila dah ada motor, Alhamdulillah boleh bawa. Dia orang parking banyak-banyak ni gimana? Yeay, Bukit Fraser. Woohoo! Selamat datang ke Bukit Fraser. Bang, boleh sini ya? Okey, sini. Okey. Alhamdulillah. Tak susah kan? Tak, boleh lah. Pernah naik sini? Tak pernah, naik motor kecil pernah. Lalu kat sini tak pernah. Okey, sini lagi teknikal. Dulu naik kereta kot kat sini tak silap. Teknikal sikit. Tak apalah, Kalau insya-Allah. banyak lah. Insya-Allah boleh. Bagi slow down lah. Dah ambil tadi. Boleh juga. Okey, boleh. Okey, ke sana kan? Boleh. Alright. Boleh. Tak ada masalah. Okey, satu.
2, 3. 1, 2, 3. Alright. Okay, boleh share. Tu kali. 1, 2, 3. Senyum terampai. Okay guys, perut sudah kenyang, mata sudah mengantuk. Okay, tak ada. Tadi turun daripada Fraser, kita orang berhenti makan dekat area Raup ni. Aku pun dah lupa apa nama kedai makan tadi tu, tak tengok. Nanti aku tulislah video. Okay, so dah habis makan. So sekarang kita on the way ke Sungai Koyan, Masjid Sungai Koyan. Sebelum naik apa? Sebelum naik Sebelum naik apa? Sebelum naik Cameron. So berhenti solat dululah kat masjid tu nanti. Lepas tu baru naik Cameron. Alright, aku dah tak ada apa nak cakap sebab dah boleh tahan juga penat dan mengantuk. Tak ada, belakang tak ada. Apa tu, apa nak cakap, dia nak berhenti isi minyak ni. So just solat dekat Masjid Sungai Koyan je lah nanti. And then terus pacak ke Cameron. Lepas tu pergi homestay rehat. Oh, badan pun dah penat-penat ni. Boleh tahan juga lah. Selalu ride satu destinasi je kan. Ini banyak pula destinasinya. Alright, sekarang kami semua akan ke Cameron setelah mengisi minyak. Alright, jom. Silap, bukan pergi Cameron, pergi masjid. Solat dulu, rehat-rehat jap, lepas tu baru ke Cameron. Schedule ni dah lari sikit ni, sebab bajet dalam itinerary pukul 6 patut sampai ke homestay kan, 6 ke 6.30. Ini macam ni dah dekat pukul 4. Tak tahu lah kat masjid tu lama ke tak kita orang berhenti. Kalau lama mungkin lewat sikit lah sampai dekat dekat homestay tu. Okay guys, solat dah habis. Solat dah siap. So sekarang kita akan menuju ke homestay kat Cameron lah. Mungkin sebelum pergi homestay tu ada pergi macam checkpoint jugalah. Menandakan kita dah sampai ke Cameron. So lepas tu terus ke homestay lah. Hopefully semua berjalan dengan lancar dan tiada apa-apa masalah. Alright, let's go. Okay, ngam. Belum? Tadi dah penuh, dia dah tendang isi lagi bagi tu penuh. Okay guys, sembayang pun dah, baring-baring pun dah. So sekarang kami menuju ke checkpoint terakhir untuk hari ini, iaitu di Cameron
Highland. Aku tak pasti checkpoint dia dekat mana untuk ambil gambar. So tengok je lah nanti. And then lepas dah sampai checkpoint, kita akan terus ke homestay, lepak-lepak, rehat-rehat untuk hari esok pula. Alright, enjoy. Aku pun dah penat nak cakap. Kalau aku cakap lah. Kalau tak lah Dah penat, dah tak larat. Okay, enjoy the video.